Kenapa Perak Darul Rizwan? Setiap negeri di Malaysia ada gelarannya sendiri. Kelantan Darul Naim, Terengganu Darul Iman, Pahang Darul Makmur, Johor Darul Takzim dan Perak Darul Rizwan. Tapi pernah tak kita terfikir apa sebenarnya maksud Darul Rizwan? Kenapa Perak digelar begitu? Perkataan Darul berasal daripada bahasa Arab Dal Alif Ra yang membawa maksud rumah, tempat tinggal, satu wilayah yang berada di bawah naungan pemerintahan. Ia bukan sekadar fizikal semata-mata tetapi simbol perlindungan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Manakala Rizwan pula bermaksud rahmat atau keredaan, sesuatu yang datang dari Allah, membawa maksud keberkatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi apabila digabungkan, Darul Rizwan membawa erti sebuah negeri yang menjadi rumah rahmat, negeri yang diharap sentiasa berada dalam keberkatan Tuhan. Gelaran ini dikatakan mula digunakan sekitar abad ke-18, dipercayai atas cadangan para ulama kepada Sultan Perak. Walaupun catatan sejarah tidak menyebut nama individu yang memperkenalkannya, maknanya tetap utuh hingga hari ini. Perak Darul Rizwan bukan sekadar nama rasmi dalam buku teks atau surat kerajaan. Ia adalah doa, ia adalah harapan bahawa negeri ini dari rakyatnya hingga pemerintahnya sentiasa hidup dalam keredaan Tuhan. Jadi lain kali bila kita sebut Perak Darul Rizwan, jangan sekadar baca tapi hayati. Inilah rumah rahmat kita.